Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Izzat Natasha binti Yasin, nombor matriks A210481. Pembentangan ini adalah bagi kursus sejarah dan taman Islam di Malaysia yang diajar oleh Dr. Iziani Suryani binti Mak Resat, Alliance Arsyad. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang seorang tokoh ulama yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya dalam mempertahankan hukum syarak, iaitu Datuk Haji Ishaq Baharum. Berdasarkan slide ini, kajian dokumentasi ini mengandungi abstrak yang mengetengahkan beberapa kata kunci, iaitu Datuk Haji Ishaq Baharum, Mufti Selangor, Hukum Syarak, Mufti Rakyat dan Legasi Ulama. Mengapa tokoh ini dipilih? Hal ini kerana beliau mempunyai kepribadian yang berbeza berbanding kebanyakan mufti yang lain. Beliau dikenali dengan ketegasan, kelantangan dan keberaniannya mempertahankan hukum syarak walaupun berdepan beberapa tekanan daripada pelbagai pihak. Kajian ini juga dijalankan untuk mengkaji latar belakang, pendidikan, jawatan serta sumbangan beliau kepada masyarakat dan perkembangan Islam di Malaysia. Beliau juga dikenang sebagai seorang ulama yang sentiasa berpegang teguh kepada prinsip agama walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Dari segi latar belakang, Datuk Haji Ishaq Baharum dilahirkan pada 18 April 1928 di Kampung Batu 22, Kancung Darat, Banting, Selangor. Beliau merupakan anak kepada Haji Baharum bin Jaafar dan Hajah Fatimah binti Haji Junid daripada Melaka. Beliau berkahwin pada tahun 1963 dengan Datin Hajah Maznah binti Yusuf dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Dari aspek pendidikan pula, beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Tanjung Darat. Namun, beliau tidak dapat meneruskan persekolahan selama 2 tahun kerana pemerintahan Jepun berlaku pada ketika itu. Selepas itu, beliau melanjutkan pengajian di Madrasah Al-Masriyah di Bukit Mertajam di Pulau Pinang sebelum menyambung pengajian ke Madrasah Darul Ulum di India. Pendidikan agama yang kukuh ini telah membentuk beliau menjadi seorang ulama yang berilmu dan berwibawa. Beralih kepada jawatan yang pernah disandang, beliau dilantik sebagai Mufti Kerajaan Selangor yang ke-6 dan memegang jawatan ini selama 13 tahun. Selain itu, beliau juga turut terlibat dalam pelbagai organisasi Islam seperti PAS, dan juga memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat Islam. Antara sumbangan terbesar beliau ialah usaha memantapkan undang-undang Islam, khususnya berkaitan undang-undang jenayah Islam di Selangor. Beliau juga berusaha membantas ajaran sesat dan penyelewengan akidah, iaitu sebanyak 12 kumpulan yang sesat yang boleh mengancam kefahaman umat Islam. Selain itu, beliau juga terkenal dengan ketegasannya dalam mempertahankan hukum syarak tanpa takut kepada tekanan politik dan sosial. Salah satu peristiwa yang paling dikenang ialah apabila beliau menegaskan bahawa penyertaan wanita Islam dalam pertandingan Ratu Cantik adalah haram pada tahun 1997. Walaupun pendiriannya menimbulkan kontroversi dan menyebabkan beliau kehilangan jawatan, beliau tetap berpegang teguh kepada prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan tidak berganjak daripada pendiriannya. Selain itu, beliau turut memperjuangkan fatwa pengharaman rokok di peringkat negeri, terutamanya negeri Selangor, dan aktif menyampaikan dakwah melalui kuliah subuh dan ceramah perdana. Disebabkan hubungan rapat dengan masyarakat, beliau mendapat gelaran sebagai Mufti Rakyat kerana dapat senang hati daripada masyarakat. Beralih kepada akhir hayat, baginya seorang ulama yang hebat di Malaysia, Datuk Haji Ishaq Baharum meninggal dunia pada usia 80 tahun akibat pendarahan dalam kepala. Pada 31 Januari 2008 pula, keesokan harinya, jenazah beliau dikebumikan di Makam Diraja Shah Alam, Selangor. Sebagai kesimpulan, Datuk Haji Ishaq Baharum bukan sekadar seorang mufti Selangor, malah merupakan lambang keberanian, integriti dan ketegasan dalam mempertahankan hukum Islam. Walaupun pernah kehilangan jawatan, beliau tetap meneruskan usaha dakwah sehingga akhir hayat. Oleh itu, beliau wajar dijadikan contoh kepada generasi masa kini dalam mempertahankan prinsip, kebenaran dan nilai-nilai Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.